Okey. Ni umbut Ini umbut pisang. Dia dalam ni. Ni kita boleh makan juga. Dalam seperti fiber, okey. Makan. Dia kita rebus lagi sedap lah. Kalau makan mentah ni agak pahit sikit. Tapi kalau tahan pahit, makan je lah. Dia ada macam kertas sikit. Tapi sebaiknya direbus dulu dah. Macam mana nak buang pahit dia? Kalau nak buang pahit dia, kita rebus 3 kali. Rebus, buang tu idenya pahit dah hilang Okey. So kumpullah banyak-banyak. Kemudian kita boleh Okey, sambungan daripada umbut pisang tadi. Daun ni pula kita boleh buat sebagai bumbung dia. Kalau kita buat shelter bumbung. Juga kita boleh buat sebagai bungkus makanan. Juga kita boleh buat sebagai lantai untuk ni. Okey.